Okey, hari ini Tok nak interview Papa Zola. Tapi bukan Papa Zola yang biasa-biasa. Tok bawakan khas untuk korang semua. Opa Zola. Okey, jadi Opa Zola, cuba cerita sikit. Movie kamu ni tentang apa? Movie ni tentang saya. Tok tahulah cerita tentang kamu. Tapi mula dia macam mana? Akhir dia macam mana? Spoiler lah sikit. Oh, Tok nak spoiler ya? Macam ni Tok. Cerita ni mula dengan saya dan akhir pun dengan saya. Aduh, kalau macam ni, baik interview Papa Zola yang satu lagi. Tak apalah. Okey, apa harapan kamu untuk movie ni? Harapan saya tinggi. Tinggi? Ya, dah lah. Stop interview ni, stop. Saksikan saya, Papa Zola dalam Papa Zola The Movie. Hari ni, Tok ada access special. Tok nak bawa korang tengok proses buat movie Papa Zola ini. Jom ikut Tok. Tok Abah, special hot chocolate satu. Ini suara Gopal. Saya juga co-director filem Papa Zola ni bersama Nokman. Selamat datang ke production Monster. Hush, Tok ingatkan seorang dua je yang buat. Rupanya ramai juga yang buat filem ni ya. Mestilah ramai. Banyak departmen tu. Bermula dengan tim skrip. Hush, macam buku tebalnya. Yelah tu. Dari skrip, kita akan buat rakaman suara dan lukis watak dan background. Kejap. Tok ingat cerita ni dalam 3D. Kenapa ni 2D pula? Sabar tu. Ini baru konsep seni. Selepas kita dapat approval, baru kita akan buat dalam bentuk 3D. Jom ikut saya. Dari lukisan 2D ni, tim modeling akan tukarkan jadi 3D. Oh, kamu model je. Cuba pause sikit. Cuba. Bukan macam tu, Tok. Bukan model tu, Tok. 3D modeling ni, Tok, bermaksud membuat bentuk geometri 3D dalam komputer. Lepas tu, kita kena buat UV mapping dan texturing. Tok okey, Tok? Mestilah okey. Lepas tu, nak gerak-gerakkan macam mana pula? Nak gerak-gerak, kita minta tolong tim rigging pula. Jom! Tim rigging ni ibarat doktor ortopedik dalam bidang animasi ni. Tok tahu. Tok selalu jumpa doktor ni. Maklumlah, dah tua. Dioranglah yang tambah tulang dan controller untuk membolehkan setiap watak bergerak. Animator akan gunakan wire controller untuk gerakkan watak-watak ni. Kadang-kadang, daun pun kami gerakkan. Tu okey ke tak ni? Okey je. Lepas tu? Selepas selesai animate, kita akan kumpulkan semua file and hantar ke tim render untuk proses rendering. Rendering tu apa? Rendering tu proses letakkan warna ke dalam model 3D tadi. Kami render watak dan background secara berasingan. Macam mana nak cantumkan? Itulah tugas tim compositing. Mereka akan touch up, buat color grading, letak HUD, effects dan juga motion grafik jika perlu. Faham. Akhirnya, kami menggunakan final image sequence dan final audio untuk menjadikannya final file. Faham tu? Faham. Tekan je, siap. Tok jangan! File belum siap lagi tu! Tok pergi dulu. Jangan lupa tengok Papa Zola The Movie nanti ya. Bye. Kebenaran mana pernah menangis. Okey, next line. Ayuh anak muda. Cut. Kenapa tu?
Tak sama lah suara yang kedua tu. Tak Papa Zola. Oh, itu suara Papa Zola masa muda. Ha? Zola muda? Ya, Papa Zola. Dalam filem ni ada Papa Zola masa muda Movie ni tentang saya. dan tua. Abang COD kan? Semua sekali. RM10 10 sen. Jadi kenalah rekod 2 jenis suara. Benar. Lagi membenarkan. Alah, macam saya, suara muda. Tapi bila saya buat suara tu, Barulah suara tua. Kau ni peliato ni. kurang macam tu. Kiranya Papa Zola kali ni keluar dari apa orang putih cakap to comforter. Tak, comforter tu untuk tidur. Comfort zone. Itu. Itu comforter zone. Jangan lupa keluar dari comforter zone anda dan saksikan Papa Zola The Movie. Lompat, Papa! Jangan takut tinggi! Kebenaran tak pernah takut tinggi. Hanya takut isteri. Tio dah sampai. Cut! Aduh, siapa pula ni? Richard! Aduh, kacau pula. Dah cantik kebenaran lompat tadi. Sorry, saya ada delivery. Aduh! Jadi apa kau masuk skrin? Maafkan saya semua. Tolonglah jangan pucat saya sebagai green screen man. Ini je peluang saya nak masuk dalam movie ni. Ayo, saksikan Papa Zola The Movie dan saksikan Encik Boss sebagai watak green screen paling berjaya dan paling tak nampak. Ada!